Assalamualaikum guys, welcome back. Hari ni dah 2 minggu dah kita dikejutkan dengan berita menyedihkan yang berlaku dekat arwah adik Nur Fisha, 19 tahun yang ditemui dekat jalan dekat dengan kawasan sawah dekat Ketereh, Kelantan. Kita ada sembang pasal isu ni dalam beberapa video kita sebelum ni yang mana waktu tu tak banyak lagi detail-detail yang berkait dengan momen-momen terakhir arwah sampailah aku tengok 999 semalam yang mana diorang ada kongsikan secara kronologi pasal apa yang betul-betul berlaku. Ada beberapa detail based on apa yang kita sembang hari tu, dia tak kena dengan kronologi dalam 999. Jadi aku rasa tanggungjawab aku untuk update kronologi sebenar lepas benda ni disiasat oleh pihak berkuasa dan sumber-sumber dari 999 ni pun memang datang dari Polis Kelantan. Ikutkan 999, arwah Nur Fisha awalnya keluar dengan seorang lelaki naik Honda City colour hitam. Basically, dia pergi lunch sebelum dia balik ke rumah dalam pukul 1 tengah hari. Untuk info korang, lelaki yang naik Honda City ni dia bukan suspek utama. Belah malamnya pula lepas tu, arwah keluar dengan sus naik Prado Beza warna putih yang mana ikut ke 999, diorang baru berkenalan sehari melalui media sosial dan sus utama ni bawa arwah pergi makan. Masa tu arwah Nur Fisha adalah sempat upload gambar makanan dekat WhatsApp. Dalam pukul 11 lebih, ikutkan Ketua Polis Kelantan, berlaku perselisihan faham yang membawa ke pergaduhan dan tambah Ketua Polis Kelantan lagi, insiden ni dia jadi puncanya dari isu ketakutan melampau dan marah melampau. Dan kita percaya bahawa isu dia isu ketakutan melampau dan juga marah yang melampau menyebabkan emosi terganggu. Tambah KP Kelantan ni kan, masa direman, dalam phone sus tu ada banyak video-video lucu. Dari situ, aku macam ada dapat agak something tau. Tapi ikutkan Ketua Polis Kelantan, diorang tak boleh nak reveal punca sebenar sampailah nanti bila kata dah start proceeding dekat mahkamah. Tapi hint-hint yang diberikan oleh KP Kelantan ni, aku rasa mungkin kita dah boleh dapat tangkap dah. Bila kita tangkap, kita rampas handphone. Dalam handphone ada filem-filem lucah dan sebagainya disimpan dalam handphone. Anyway, sebelum kejadian, KP Kelantan maklumkan yang sus sempat balik ke rumah dia dulu sebelum dia hantar arwah balik. Katanya kalau ikutkan apa info, dia balik tu sebab dia nak ambil. Tapi macam mana pun, arwah masa dekat dalam kereta yang mana kesan-kesan tu lebih menjurus ke arah kanan dan ini benda yang menyentap perasaan yang rasa macam aduh hai. Sebabnya arwah dia sempat buka pintu kereta berkemungkinan sebab dia nak larikan diri tapi disebabkan kecederaan yang sangat parah, arwah hilang nyawa dekat situ juga. So untuk bahagian ni bila kata aku dengar, bila aku tengok 999 tu kan, aku rasa macam sakit jugalah hati dan juga terfikir kan, apa macam mana kan situasi arwah waktu tu kan, dengan orang kata tu dengan menahan kesakitan, keluar pula daripada kereta semua. Allah hai. Hei dan yang watu sembah roh kang kesumpen ing peteng langgeng ingsun maupok asmanira. By the way, sus maklumkan yang dia ternampak cahaya lampu kereta, so dia buat keputusan untuk lari dari tempat tu. And then kita tahulah ada seorang penduduk kampung yang ternampak arwah dekat jalan. Lepas tu dia katanya dia panggil owner restoran yang berdekatan. Lepas tu diorang buat report pada pihak berkuasa semua and cerita ni pun kita dapat tahulah. So kita sambung balik perjalanan sus tu yang mana sus dia bawa kereta dia balik ke rumah balik tau. Tapi masa nak sampai kat rumah tu dia sempat sebelum tu dia buang barang-barang dipercayai milik arwah Nur Fisha dekat tali air sebelum dia sampai dekat rumah dan dia bersihkan kereta Beza yang dimaklumkan merupakan kereta ayah dia dan dia basuh kereta tu sebanyak 4 kali. KP Kelantan juga maklumkan yang mak dan juga ayah sus tahu apa yang anak dia buat tapi masa polis datang dan nak angkut anak diorang tak kasih kerjasama dan katanya tak tahu menau. So itu punca kenapa diorang pun direman juga. So fast forward, macam yang kita tahu, 4 individu ditahan dan akhirnya seorang sus yang dikenali sebagai Muhammad Hazim Muhammad dituduh ikut Seksyen 302 KK yang mana kalau kata sabit kesalahan, dia boleh dihukum
atau penjara 30 hingga ke 40 tahun, dan kalau kata dia di penjara, dia boleh kena sebat minimum 12 kali. Kes ni akan dibicarakan dekat Mahkamah Tinggi yang mana sebutan semula kes ditetapkan pada 2 Julai nanti, sementara nak tunggu laporan dari beberapa orang pakar. KP Kelantan nasihatkan pada semua, especially mak ayah, pantau anak-anak sebab semuanya bermula dengan phone. Anak kita download apps untuk kenal-kenal dengan lelaki, dengan perempuan benda semua, dan benda tu membawa kepada tindakan yang tak diingini. So, macam itulah cerita dia. Untuk confirmkan apa yang sebenarnya berlaku, kita kena tunggu proceeding seterusnya. Masya Allah, aku tak tahulah nak cakap betapa baiknya sahabat-sahabat kita dekat sini kan. Aku memang rasa terharulah dengan korang. Aku nak ucapkan terima kasih sangat-sangat pada sahabat-sahabat kita. Yang pertama sekali dari BNP LMM dengan ucapan thanks katanya. Terima kasih brother. Sebab aku terkejut jugalah kan. Aku doakanlah Allah murahkan rezeki untuk BNP LMM dan juga pada sahabat kita lagi seorang ni, Rizal Rosli, dengan ucapan juga terima kasih. Terima kasih sangat-sangat lah atas support korang banyak kali ni. Geng-geng kita 2 orang ni banyak kali support channel ni. Terima kasih sangat-sangat. So insyaAllah kalau kata ada update terbaru nanti, aku akan kongsikan dengan korang. Dan akhir kata pepantun, daki gunung, pikul karung, adanya khazanah, penuh rahsia. Baru umur setahun jagung, dah hilang nikmat dunia. Dan kalau korang suka konten ada dalam channel ni, please consider to subscribe guys. Thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Aku sebenarnya tak percaya bila kata kita beli racun rumput dan semua kan untuk kita pakai dekat kita punya rumput, sebab sebelum ni aku pernah pakai, tak jadi apa-apa. Tapi lepas tu aku try lah, macam beli satu baja ni untuk aku punya laman aku, sebab laman aku ni dia memang sihat lah. Bila kata kita potong dalam seminggu 2 minggu macam tu, dia dah naik balik dia punya lalang whatever semua kan. So aku belilah benda ni. Dan bila kata aku try, masa awal tu macam tak jadi apa pun. Rumput still lagi subur, hijau apa semua. But then, almost 1 minggu kemudian, rupa-rupanya dia baru start bertindak. Dah kita boleh nampak sekarang ni aku punya rumput semua tu dia dah start mati. Dia punya root semua mati. Masih ada lagi hijau-hijau sebab waktu aku beli yang first dulu tu, aku beli satu. Tak percaya, aku beli satu. So that's why bila kata aku beli yang itu, aku try pakai, adalah sebahagian tempat tu tak terkena racun ni. Dan sekarang ni aku beli yang baru untuk aku clearkan everything. So that's why aku beli benda ni. Aku recommend lah untuk korang, kalau kata korang ada masalah rumput berluka panjang sangat ataupun korang macam dah tak tahan dah, tebas-tebas dia naik balik, tebas-tebas dia naik balik. Korang beli benda ni sebab dia akan bunuh beluka rumput daripada dia punya akar. So laman korang akan jadi bersih, akan jadi clear dan jimat duit korang. Murah sangat sebenarnya. So kalau korang nak beli, korang boleh tengok dekat link yang aku share. Miles